Ahli sunnah wal jamaah. Pengertian ahli sunnah wal jamaah ialah golongan yang mengikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Golongan ahli sunnah wal jamaah telah diasaskan oleh dua orang imam yang masyhur, yang terkenal. Yang pertama, Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, dan yang kedua, Imam Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Asas pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah terdiri daripada 6 perkara, iaitu yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, keimanan kepada Rasul dan Nabi. Yang ketiga, keimanan kepada malaikat. 4, keimanan kepada kitab. 5, keimanan kepada hari akhirat dan perkara ghaib. Dan 6, keimanan kepada qada dan qadar. Keimanan kepada Allah iaitu Allah SWT wajib ada, yakni wujud. Wujudnya kekal selamanya, yakni qadim. Zat Allah tidak menyerupai makhluknya. Ia tidak berhajat kepada yang lain. Allah SWT itu berkuasa menciptakan sesuatu yang dikehendakinya tanpa bantuan orang lain. Keimanan kepada Rasul dan Nabi. Rasul-Rasul itu utusan Allah SWT kepada semua manusia. Diturunkan wahyu kepada mereka. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Keimanan kepada malaikat. Mempercayai adanya malaikat, iaitu makhluk yang dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Mereka mempunyai tugas-tugas yang tertentu dan sentiasa taat mengerjakan perintah Allah. Keimanan kepada kitab. Beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Al-Quran ialah kitab yang terakhir diturunkan dan memansuhkan kitab-kitab yang terdahulu. Keimanan kepada hari akhirat dan perkara ghaib. Mempercayai dan membenarkan bahawa hari kiamat akan berlaku. Semua manusia akan dihidupkan semula untuk menerima pembalasan. Mereka mempercayai perkara ghaib seperti alam kubur, adanya sirat, ganjaran syurga dan pembalasan neraka. Keimanan kepada qada dan qadar. Sesuatu yang berlaku dan akan terjadi telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Segala perbuatan manusia telah ditetapkan oleh Allah. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar.